Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita akan adakan satu sesi yang ringkas. Kalau dalam poster kita tu nampak macam 1 jam sesi kan, tapi sebenarnya mungkin untuk sesi yang pertama ni kita tak ambil masa yang panjang dulu. Cuma kita nak dapatkan sebagai satu titik permulaan, dan kemudiannya kita nak dapatkan maklum balas dulu daripada para peserta semua. Bagaimana kita nak jalankan sesi mingguan kita ni, insya-Allah, dan bagaimana kita dapat berinteraksi bersama-sama. Mungkin kalau ada sesi kita berbual dan bersembang sama-sama, insya-Allah. Tapi sebelum kita buka dulu ataupun sebelum kita teruskan sesi kita ni, mari kita sama-sama buka dulu sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, syukur sekali lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Topik kita pada hari ini adalah tentang kisah taubatnya Nabi Adam alaihi salam, kerana dikatakan bahawa bulan Muharram ini adalah bulan di mana Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi kita ambil bersempena daripada tema tersebut untuk kita kongsikan bersama-sama, dan insya-Allah selepas daripada sedikit pengisian ringkas saya pagi ini, kita akan adakan kuis. Dan insya-Allah nanti boleh tengok dekat ruangan chat. Dekat ruangan chat nanti akan ada link untuk kuis. Jadi boleh klik link tu nanti. Admin akan letakkan link kuis dalam ruangan chat, dan kita sama-sama tengok siapa akan jadi peserta pemenang kuis kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya nak bacakan dulu satu hadis tentang istighfar, penghulu istighfar untuk orang-orang yang bertaubat. Okey. Topik ataupun tema kita pada minggu ni, tema ataupun topik untuk fokus kita pada minggu ini adalah tentang taubat. Jadi mari kita dengar satu hadis. Qala Shaddab bin Ausin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala wa man qalaha min nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha min laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Baik. Maksudnya telah berkata Syaddad bin Aus radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghulu istighfar adalah kamu mengucapkan, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berpegang pada perjanjian-Mu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan perbuatanku dan aku mengakui nikmat-Mu ke atasku dan aku mengakui dosaku terhadap-Mu. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain daripada Engkau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkannya, maksudnya sesiapa yang mengucapkan istighfar tadi, Allahumma anta rabbi tadi tu, siapa yang mengucapkannya di waktu siang hari ataupun pagi hari dengan penuh keyakinan, muqinan, iaitu dengan yakin, lalu dia meninggal ataupun wafat pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk dalam penghuni syurga. Dan sesiapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk juga dalam penghuni syurga. Jadi ini sebenarnya salah satu daripada, kita panggil istilahnya adalah cheat code ataupun shortcut, ataupun bahasa lainnya adalah shortcut tentang bagaimana jalan pintas untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah. Ada beberapa hadis yang menceritakan bahawa dengan kita mengamalkan benda ni, maka janji Allah tadi tu kita akan termasuk dalam golongan ahli-ahli syurga. Jadi salah satu daripadanya adalah hadis yang kita bacakan tadi. Dan saya percaya bahawa majoriti antara kita akan biasa dah dengar istighfar ataupun sayyidul istighfar ni. Dah biasa dengar dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni kita biasa sebut. Kalau tak biasa lagi, boleh cuba pagi ataupun bila-bila masa tu buka dekat YouTube, cari penghulu istighfar ataupun sayyidul istighfar. Baca sekali pagi dengan penuh keyakinan bahawa sesungguhnya dengan penghulu istighfar ni Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Siapa yang baca ikut hadis ni tadi ni, siapa yang baca sekali pada waktu pagi, kemudian pada hari tersebut dia ditakdirkan dia meninggal dunia, maka insya-Allah dia tergolong dalam golongan ahli syurga. Mudah je. Dan siapa yang membacanya pada waktu sebelah petang, mungkin maksudnya selepas daripada waktu asar ataupun maghrib, kemudian dia meninggal dunia pada malam tersebut, maka dia akan tergolong dalam golongan ahli-ahli syurga. Ini sebenarnya satu shortcut, jalan pintas untuk kita dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dalam satu hadis yang lain, Nabi ada bersabda, mafhumnya barang siapa yang mengamalkan membaca surah ataupun membaca ayatul kursi pada setiap kali lepas
dia solat. Maksudnya ayat kursi ni habis pada solat, lepas bagi salam gitu gini tu, selepas daripada solat dia membaca surah ataupun dia membaca ayatul kursi tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampailah sudah tu, tidak ada yang memisahkan dia, orang yang beramal dengan ayatul kursi tadi, tidak ada yang memisahkan dia ataupun menjauhkan dia daripada syurga kecuali kematian. Maksudnya, siapa yang beramal dengan 5 kali membaca ayat kursi ni setiap kali lepas solat, dijamin dia akan masuk syurga. Hanya nak tunggu mati je. Masa hidup memang tak bolehlah masuk syurga. Siapa nak masuk syurga ni, dia kena mati dulu. Jadi, Nabi kata siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali lepas solat, jadikan amalan dia setiap hari, maka tidak ada yang dapat memisahkan dia daripada syurga kecuali kematian. Ini pun sama. Jadi, ulasan daripada hadis ni tadi, Allah Ta'ala suka sangat kepada orang-orang yang beristighfar pagi dan petang ataupun siang dan malam. Allah Ta'ala suka kepada kepada hamba-hambanya yang minta ampun, bertaubat, menyesali akan dosa-dosa yang kita lakukan tadi. Jadi Allah Ta'ala tak marah, tidak murka untuk kita buat kesalahan, untuk kita buat dosa. Kadang-kadang ada dosa-dosa yang kita buat ni, ada kalanya adalah kerana kejahilan kita, kerana kita tak tahu. Kadang-kadang kita buat dosa ni adalah kerana ketidaksengajaan kita. Macam contoh, kalau lelaki biasanya kan, kadang-kadang bila kita tengok dekat TV, ataupun kita tengah tengok kita tengah scroll social media tu, so ada kalanya iklan yang keluar dan sebagainya tu adalah benda-benda yang menjadi suatu dosa untuk dilihat, dipandang. Jadi bila kita dah terpandang tu, ataupun yalah, kalau sekali terpandang dan cepat-cepat dialihkan pandangan tu, dapat pahala. Kali yang pertama kita lihat benda-benda yang cantik ni, kita dapat pahala. Tapi kalau benda tu adalah haram untuk kita lihat, maka kena cepat-cepat alih pandangan ataupun kena cepat-cepat swipe. Tapi ada setengah orang tu mungkin sama ada dia rasa macam cantik pula tu dah jadi dosa, ataupun mungkin kerana dia tak ada upaya untuk dia nak swipe iklan tu. Contoh, iklan ni memang kena tunggu dulu. Kalau kita tengok YouTube contoh kan, kita tak boleh nak tekan next ataupun skip, melainkan lepas 5 saat tengok. Maka tengok juga tu, maka itu pun dah jadi satu dosa. Tapi Allah Ta'ala sediakan peluang kepada kita ni untuk kita bertaubat, untuk kita minta ampun kepada Allah melalui jalan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi janganlah astaghfirullahalazim tutup mata tu, jari dia tengah-tengah ni buka kan. Astaghfirullahalazim tu jadi macam ni, tutup mata tapi ada jari lubang besar. Jadi dengan istighfar tadi boleh mengampunkan dosa-dosa kita, menghilangkan dosa-dosa kecil kita yang kita buat tanpa kita sengaja ataupun kadang-kadang dengan sengaja. Boleh Allah Ta'ala ampunkan, dan dengan asbab kita istighfar, kita bertaubat, kita minta ampun daripada Allah, bukan sahaja menghilangkan kemarahan Allah tadi ataupun menghilangkan noda hitam pada hati kita, bahkan Allah Ta'ala tambah pula pemberian-pemberian yang lain kepada kita. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah Ta'ala beritahu kepada kita, mintalah ampun daripada Tuhan kamu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kerana sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun, Maha Pemaaf atas kesilapan-kesilapan yang kita hamba-hamba ni lakukan.
Memang Allah tahu. Pada setiap masa ni kita akan sangat terdedah untuk buat dosa. Sama ada melalui mata, melalui mulut, melalui telinga. Paling tidak kadang-kadang melalui hati kita. Kita tengok satu benda kan, apalah dia ni. Ada ke gitu, tak patut, tak patut. Kita dah rasa kita lebih baik. Tengok macam aku. Pakai pakaian macam ni, tutup kepala lah. Apa pakai tak tutup aurat macam tu, buka nampak lutut contohnya. Kita melakukan dosa hati kita. Dengan kita rasa macam orang ni salah, orang ni tak betul dan kita pula lebih baik daripada orang tu. Jadi bukan kita nak doakan dia, bahkan kita nak merendahkan dia, kita nak kita panggil kita nak downgrade orang. Kan? Apalah macam tak belajar je dan sebagainya ni. Jadi itu jadikan dosa hati kita, dosa mata kita. Kadang-kadang waktu kita bersembang dengan kawan-kawan tu, terlepas kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kawan-kawan kita ke, maka terbuatlah kita dosa. Tapi gitulah, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala cipta makhluk ni, Allah Ta'ala cipta kita manusia ni, Allah tahu dah perangai kita, pengil kita ni, memang kau akan terdedah untuk buat dosa pada setiap masa. Tapi ada ubatnya, ada jalan keluarnya. Aku sediakan kepada engkau kaedah untuk engkau hapuskan dosa tadi dengan istighfar. Maka gitulah. Sama ada yang tadi tu kita baca tadi, penghulu segala istighfar tadi, Allahumma anta rabbi tadi tu, kalau kita baca, nilainya bersamaan dengan, ada dalam setengah hadis diriwayatkan bersamaan dengan 100,000 istighfar yang lain. Sekali kita baca Sayyidul Istighfar tadi, nilainya menyamai 100,000 istighfar yang lain. Jadi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim tadi tu bersamaan satu Sayyidul Istighfar bersamaan dengan 100,000 istighfar biasa-biasa ni. Jadi Allah Ta'ala kata tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun daripada aku, sesungguhnya Tuhan kamu ni maha pengampun. Sambungannya lagi, yursilis sama'a alaikum midrara. Dengan istighfar tadi yang kamu minta kepada aku ampunkan kamu. Dengan minta istighfar tadi juga, aku akan turunkan hujan kepada kamu. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Bahkan aku akan tambah harta benda kamu dan juga zuriat keturunan kamu. Jadi kalau ada orang yang mungkin sukar dapat zuriat ataupun ada rancang nak tambah anak, dah lama dah satu je, sekian lama berkahwin, rezeki anak ni baru satu, nak kalau boleh sekurang-kurangnya ada dua ataupun nak dapat sepasang kan. Yang dah ada sekarang ni lelaki, nak tambah satu lagi anak, mudah-mudahan dapat anak perempuan pula. Ini salah satu solusinya, Allah kata istighfar banyak-banyak. Ini memang tak perlu ada takwilan ataupun tafsiran yang jauh-jauh, kerana memang jelas Allah kata wa yumditkum bi amwalin wa banin. Aku akan tambah untuk kamu harta-harta kamu. Kalau kata kita lagi kesempitan rezeki, tak cukup duit, perlukan income tambahan tapi tak tahu nak buat macam mana, daripada pening fikir apa nak buat, istighfar dulu. Istighfar dulu. Sama ada Allah akan beri ilham kepada kita untuk buat apa yang berhasil akhirnya mendatangkan duit pada kita, ataupun Allah Ta'ala datangkan rezeki itu melalui jalan-jalan yang kita tak sangka ataupun kita tak duga. Jangan pernah kita memandang kecil atau kita pandang mustahil benda-benda yang kita tak pernah, kita rasa macam takkanlah ada orang nak datang hantar duit dekat aku kan. Jadi kadang-kadang gitu. Tapi pengalaman saya sendiri memang macam itulah. Kadang-kadang ada ketikanya duit tu datang
memang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang tiba-tiba ada orang panggil untuk buat perkongsian sikit. Jadi kita kadang tak apalah, boleh. Saya bukan pengkuliah sepenuh masa. Tapi kalau diminta untuk sedikit sebanyak membantu tu boleh. Kalau untuk buat sedikit sharing tu boleh. Jadi bila orang panggil tu, balik tu, ustaz ataupun ni, tuan ni ada sikit sagu hati lah daripada kami. So dapatlah envelope ke, ataupun kadang-kadang lepas tu ustaz nak minta nombor akaun, kita nak transfer, ada sagu hati sikit untuk ustaz. Jadi kadang-kadang yang kita tak plan pun, kita tak sangka pun benda tu akan dapat pada kita, somehow dia sampai. Ada juga masa, saya ingat bulan ni kot. Bulan ni duit yang tak disangka-sangka tu adalah daripada ni daripada lembaga hasil dalam negeri. Saya kata macam, daripada mana datang duit ni? Kenapa tiba-tiba masuk dalam akaun? Kan? Bila kita tengok balik detail transaction tu, daripada perbendaharaan perbendaharaan Malaysia, daripada perbendaharaan kerajaan Malaysia. Oh, baru lama tu saya fikir, kenapa saya dapat duit ni? Kenapa fikir, rupanya duit ni datang daripada saya tuntut lebihan pembayaran cukai beberapa tahun yang lepas. Saya pun sampai dah lupa dah saya buat tuntutan tu. Jadi bila kita bayar cukai, lepas pada tu bila kita detailkan balik, rupanya yang sepatutnya kita bayar tu lebih rendah daripada apa yang kita dah bayar. So saya buat tuntutan balik. Saya beritahu kepada pihak LHDN, saya nak tuntut balik bayaran yang terlebih bayar. Jadi tunggu lepas 6 bulan masih tak masuk lagi. Jadi saya kata tak apalah, let it be lah, nanti dia nak masuklah. Kan rupanya 2 tahun baru dapat. Jadi saya pun dah lupa yang saya dah buat tuntutan tu. Kemudian tu dia lepas 2 tahun masuk, ada sekian bayaran daripada perbendaharaan negara Malaysia. Jadi itu kadang-kadang rezeki tu datang pada ketika yang kita tak sangka. Jadi perbanyakkanlah istighfar. Kalau kita rasa kesempitan ataupun maknanya komitmen kita dengan gaji kita tak cukup, istighfar. Sama ada Allah datangkan kita dalam bentuk duit cash ni, ataupun Allah Ta'ala bantu kita untuk selesaikan benda tu. Contohnya pihak sekolah kata tak apa, boleh bayar kemudian. Ataupun kadang-kadang ada orang belanja, makan tengah hari kita ni, entah hari ni keluar dengan orang ni ajak keluar, orang ni belanja. Esok lusa orang ni ajak keluar, orang tu belanja. Belanja. Seminggu ni kita tak keluar duit nak makan tengah hari kan. Ada panggil sana, panggil sini, orang tu ajak, orang ni ajak. Ataupun kita pergi sendiri, sampai dekat kedai, makan. Habis tu pergi dekat kaunter nak bayar. Tak apa, meja encik dah ada orang bayar. Siapa yang bayar? Tak tahu. Cik tak kenal ke orang yang duduk dekat meja sana tadi tu? Tapi dia dah balik dah. Kita pun tak tahu siapa yang tolong bayarkan makan kita tu. Bila kita hitung balik, sekali makan katakan RM10, 5 kali makan dah RM50 dah. Kita jimat. Itu seolah-olah macamnya Allah bagi kita RM50. Cuma dalam keadaan yang kita tak pegang duit tu, tapi kita tak keluar. Nak makan tengah hari RM10. Kali 5 hari orang belanja, dah dapat nilainya sama dengan RM50. Jadi rezeki tu Allah boleh atur kepada kita dengan macam-macam cara. Sama ada yang kita rancang, yang kita sangka, ataupun yang kita tak sangka. Macam itulah tadi. Saya kadang-kadang biasa jugalah jumpa kena senario macam tu. Habis je makan, dengan beberapa kawan yang lain kan. Jadi sudah je kita makan tu, kita nak pergi bayar tu, Ustaz, meja Ustaz dengan kawan-kawan ni dah ada orang bayar dah. Siapa yang bayar? Dia ada tadi orang yang duduk meja sana tu, dia dah beransur dah. Kita pun tak tahu siapa yang tolong bayar. Jadi gitulah rezeki yang Allah aturkan kepada kita ni. Ataupun kadang-kadang ada orang hantar makanan dekat kita, ataupun tiba-tiba dekat office ada orang bawa macam potluck untuk kita sama-sama makan dekat pejabat. So tak payah keluar, tak payah
pergi kedai lunch, ataupun kadang makan ada lebihan boleh buat balik, sambung dinner pula. Maka inilah jalan-jalan Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita. Saya sikitlah, saya suka nak share kan. Kadang-kadang kalau saya masuk berjalan ceruk-ceruk kampung, masuk ke dalam-dalam kampung, dalam kampung-kampung ni, yang kat hulu-hulu ni, tetap ada rumah batu, tetap ada kereta, ada motor. Lalu saya selalu terfikir, kadang-kadang ada banyak rumah cantik-cantik juga dekat kawasan pedalaman ni. Jadi kadang saya fikir, hebatnya Allah Ta'ala aturkan rezeki. Dan walaupun orang kata ekonomi dekat kawasan pedalaman ni tak ada sangat, perlahan, perniagaan pun tak berapa ada, tapi Allah Ta'ala tetap bagi rezeki kepada makhluk ni boleh buat rumah yang cantik dekat pedalaman. Boleh ada kereta yang tak kalah hebat jugalah dengan orang bandar. Kalau ada satu kampung dekat Marang, Marang tu kira yang masuk dalam tu, saya kata aduh, orang pakai Honda Type R Honda Civic Type R dekat dalam kampung ni. Dia kata bukan jalan-jalan ni. Kereta Honda Civic Type R tu kalau beli baru harga dia 400,000, 300 lebih, dekat 400,000. Ada orang pedalaman boleh pakai. Nak menunjukkan bahawa rezeki Allah ni, kalau Allah nak bagi, mau duduk dekat mana pun, kalau aku kata dapat, akan dapat. Jadi Allah Ta'ala boleh sangat bijak mengaturkan rezeki makhluk ni berbanding dengan akal keupayaan kita sebagai manusia. Jadi begitulah. Dengan taubat juga tadi, dengan istighfar tadi, Allah Ta'ala sambung lagi ayat tadi. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan taubat yang kamu buat tadi, dengan istighfar yang kita ulang-ulang lafazkan tadi, Allah Ta'ala berikan kita kebun-kebun. Kebun-kebun ni boleh kita tafsirkan sama ada directly kebun kelapa sawit ke, kebun kelapa, kebun pisang, kebun tebu, kebun apa lagi, kebun durian, ataupun boleh juga kita tafsirkan sebagai perniagaan kita. Boleh jadi sebagai satu perniagaan kita tu berhasil, apa yang kita usahakan, mungkin kedai ke kita buka, ataupun mungkin affiliate ke, kalau kita ada buat affiliate. Perniagaan yang kita usahakan tu menjadi. Wa yaj'al lakum jannatin, jannat ni adalah kebun-kebun, taman-taman. Wa yaj'al lakum anhara, sungai-sungai. Kalau kita tengok, bagi orang Arab, in fact kalau bukan Arab pun, kita pun sama. Kebun, kalau ada sungai, Allah, itu dah macam syurga dah. Ada kebun, kemudian ada mata air ataupun ada punca air. Jadi nak tanam apa pun mudah. Tak payah fikir dah nak kena gali telaga ke, ataupun nak buat piping, nak buat pipe, ambil air daripada sumber kerajaan ke. Dengan ada air sungai tadi, letak buat channel sikit, kemudian letak pump air, ataupun kita takung empang sungai itu tadi, letak water pump dekat situ, boleh sedut air untuk kita siram tanaman dekat kebun kita tadi. Bagi orang Arab memang tak ada yang lebih indah daripada dapat kebun, dan dalam kebun tersebut ada sungai. Kita dekat Malaysia hujan banyak kan, jadi kita taklah rasa macam kritikal sangat sungai ataupun mata air ni. Tapi kalau dekat Arab, dekat kawasan yang padang pasir, ada kebun yang ada sungai mengalir ni, terlalu besar nikmat dia. Jadi itulah kenapa Allah Ta'ala kata dalam surah Nuh tadi, istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Aku akan turunkan kepada kamu dari langit hujan-hujan, wa yaj'al lakum wa yumditkum bi amwalin wa banin. Aku akan tambah harta kamu serta zuriat keturunan kamu, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan aku akan berikan kamu kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang mengalir, dan untuk jadi sumber kehidupan kamu. Jadi itulah kehebatan taubat tadi. Dan satu saya nak kongsikan, untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad ni, kalau umat zaman dahulu bila buat satu kesalahan tu,
nak tunggu Allah Ta'ala terima taubat ni bertahun-tahun. Kena minta ampun dengan Allah. Nabi Allah Adam dan juga Hawa selepas diturunkan ke muka bumi ni beristighfar, menangis siang malam ni selama 40 tahun. Selama 40 tahun baru Allah terima taubat Nabi Adam. Barulah kemudian Allah pertemukan semula Adam dengan Hawa dekat Arafah, dekat Jabal Rahmah tu. Dekat situlah pertemuan balik semula. Selepas 40 tahun terpisah ni, turun dekat dunia, terpisah, cari ni dekat mana pasangan hidup ni. Masa tu manusia tak ada lagi dekat muka bumi ni. Yang ada tumbuh-tumbuhan dan juga mungkin haiwan-haiwan, tapi manusia Nabi Adam satu, lepas tu Hawa satu, tak tahu dia duduk dekat mana. Saling mencari sambil minta ampun dengan Allah, kemudian 40 tahun baru jumpa. Tetapi istimewa kita sebagai umat Nabi Muhammad ni hanya dengan Astaghfirullahalazim. Satu lafaz yang ringan macam tu pun cukup untuk Allah Ta'ala confirm ampunkan dosa kita. Bagi dosa yang kecil ni cukup dengan istighfar, Allah ampunkan. Bagi dosa yang besar, naklah kita bertaubat dengan taubat nasuha, kena menyesal dulu dengan perbuatan yang kita lakukan, kemudian kita kena berazam untuk tak ulang semula dosa yang kita lakukan tadi. Kemudian tinggalkan terus, berhenti terus perbuatan dosa tu, dan kemudian tu barulah Allah Ta'ala terima taubat kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang besar ni. Jadi taubat ni sebenarnya bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya pesan kepada diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat yang lain yang ada bersama dengan kita pada pagi ni. Insya-Allah ada lebih kurang 34 orang peserta ataupun 34 orang sahabat yang ada pada pagi ni. Jom kita cuba istiqamahkan sekurang-kurangnya 100 kali dulu. Memang yang terbaik tu 1000. Ada para ulama kata kalau ulama dekat ataupun dekat pondok-pondok ni biasanya istighfar ni 5,000 hingga 10,000 satu hari. Tapi kita ni yang permulaan ni, jom sekurang-kurangnya istighfar 100 kali sehari. Astaghfirullah je, sekejap je. Saya kira astaghfirullah ni kalau kita sebut yang paling ringkas astaghfirullah, 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 astaghfirullah ni dah 5. 100 kali ni saya ingat dalam masa 5 ke 7 minit dah selesai dah. 100 kali. Walaupun mungkin bukan dengan jiwa yang khusyuk, bukan dengan betul-betul perasaan menyesal, bukan dengan perasaan rendah diri, mengakui kesilapan, tetapi kita lazimkan mulut kita ni untuk menyebut dulu. Sebut dulu dengan mulut kita astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nak marah orang pun astaghfirullah. Kalau tengok orang bawa kereta macam orang gila, selit dekat depan kita, potong queue dan sebagainya, cuba instead of kita maki, kita sumpah orang tu, astaghfirullah dulu. Astaghfirullah, lembu betul pemandu ni. Ada juga astaghfirullah tu dekat depan. Lazimkan perkataan astaghfirullah tu supaya dia menjadi satu vocabulary ataupun satu perbendaharaan kata yang selalu ada dekat mulut kita. Mudah-mudahan mudah untuk hati kita ni jadi lembut, jadi seronok bila kita nak ucapkan istighfar tu. Jadi insya-Allah saya nak ajak diri saya dululah, kemudian ajak sahabat-sahabat yang lain usahakan 100 kali sehari istighfar tadi, walaupun bukan dengan hati, dengan mulut dulu tak apa. Lazimkan dulu. Nanti insya-Allah perlahan-lahan kita cuba tambah baik, kita istighfar pula datang daripada hati. Allah ampunkan dosa kita, Allah tambah rezeki kita, Allah tambah zuriat keturunan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita. Yang penting dengan ampunan dosa tadi ni kalau tak dapat dekat dunia ni pun kita akan pakai dekat satu ketika yang paling kritikal, iaitu ketika timbangan mizan. Sama ada berat timbangan amal baik kita ataupun lebih berat timbangan dosa kita, na'udzubillah. Waktu tu kita akan berasa bahawa sedikit pengampunan dosa pun sangat-sangat kita perlukan. Supaya ni
Allah tengok mana, berat yang baik ataupun berat yang buruk. Berat yang buruk, na'udzubillah, jawapannya memang kena masuk neraka dulu. Kalau berat yang baik, alatul, faddal, masuklah ke dalam syurga. Jadi insyaAllah sedikit tu perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan untuk kita yang mendengar pada pagi ini. Ada tak dekat dalam link pada admin ataupun moderator, boleh tak kita masuk dalam kita punya quiz? Kalau ada link dekat dalam chat, kita boleh tekan untuk kita masuk dalam quiz kita. Jadi tak admin? Ada link tak? Kalau ada link, admin boleh letakkan link ataupun ada QR code untuk kita buat quiz kita. Kejap, kita tunggu admin. Kalau admin ada letak tu, so kita boleh jawab quiz pada pagi ini. Scan QR code tu, lepas tu nanti dia akan keluar dia akan keluar bilik masuk dalam ruangan untuk kita jawab soalan tu. Baik, saya dah masuk dah dalam bilik ni, tengah tunggu peserta-peserta yang lain. Ni kita konsep dia tu macam Kahoot. Okey. Baik, kalau yang mana ada, yang boleh scan lah. Yang mana boleh scan QR code ni, boleh scan QR tu. Boleh? Lagi 10 saat. Okey. Kita tunggu, kalau saya bagi masa lagi 10 saat. Untuk yang mana boleh scan QR code, kalau ada phone ni. Okey, sekarang ni dah ada 23. Dah ada 23 orang peserta. Lagi 5 saat. Kita tunggu. Lima, 4, 3, 2, 1. Bismillah. Baik, siapakah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh jawab dalam masa 15 saat. Kena jawab cepat-cepat. Jawab cepat-cepat. 3, 2, 1, habis. Jawapannya Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillah. Semua betul. Semua jawab betul. Baik, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, Nabi Adam alaihissalam diciptakan daripada apa? Cahaya, api, tanah ataupun air laut? Kita ni manusia ni Allah cipta daripada tanah. Baik. Siapa yang diperintahkan oleh Allah? Soalan seterusnya, siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud sebagai tanda penghormatan? Siapa laju sangat ni? Tak sempat ni. Dua jawapan je yang sempat sistem rekod ni. 2 jawapan je. Jawapannya adalah para malaikat. Baik, soalan yang seterusnya. Siapakah yang enggan mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Okey, jawapannya ialah Iblis. Iblis ni sebenarnya awalnya adalah ketua para malaikat. Dia ni memang sangat mulia. Okey, akan tetapi kemuliaan tu menjadikan dia rasa tak ada keperluan untuk dia sujud kepada Adam yang diciptakan daripada tanah, dan tanah ni semua berbau macam hanyir. Jadi sudahlah daripada tanah, bau pun tak sedap.
Jadi sebab itulah sebab itulah iblis rasa aku ni diciptakan daripada cahaya, diciptakan daripada api, lebih hebat daripada makhluk yang diciptakan daripada tanah yang berbau hanyir. Maka sebab tu iblis rasa macam tak ada keperluan untuk dia sujud. Baik. Seterusnya, soalan seterusnya, mengapa iblis enggan sujud kepada Nabi Adam? Iblis takut ke? Tak dengar perintah ke? Sedang tidur ke? Ataupun bersikap sombong? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana iblis bersikap sombong. Baik. Soalan seterusnya. Apakah ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam alaihissalam? Bina kapal ke, nama-nama benda ke, cara membuat baju besi, cara mentafsir mimpi. Apa jawapan dia? Jawapannya adalah Allah Ta'ala mengajarkan nama-nama benda. Semua benda-benda yang ada dekat atas muka bumi ni Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam. Okey, baik. Bila Allah Ta'ala siap cipta Nabi Adam tu, perkara yang pertama Allah buat adalah Allah mengajar ilmu kepada Nabi Adam. Ini apa? Ini buku. Ini apa? Ini pen. Ini apa? Meja. Semua benda yang ada dekat dunia ni Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam. Baik, seterusnya, soalan seterusnya. Di manakah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tinggal sebelum diturunkan ke bumi? Istana, dalam gua, dalam syurga ataupun di padang pasir? Okey, 10 jawapan. 10 jawapan dah. Okey. Sila jawab lagi. Ada masa lagi. 1. Okey, habis. Jawapannya adalah di syurga. Itulah tempat tinggal kita yang asal dulu. Andai kata Nabi Allah Adam tidak dikeluarkan daripada syurga, maka nescaya sampai hari ini kita ni akan kekal hidup dalam syurga. Tapi takdir Allahnya tak begitu. Allah Ta'ala memang wujudkan kita ni untuk hidup dekat bumi ni, kemudian makmurkan bumi ni, kemudian Allah Ta'ala akan uji kita dengan kehidupan kita ni, sehinggalah sampai suatu satu ketika yang ditetapkan tu, Allah Ta'ala akan hancurkan balik bumi ni, kemudian Allah Ta'ala hisap kita dan kemudian Allah akan pilih siapa sahaja yang layak duduk dekat syurga dan yang mana yang tak layak tu Allah Ta'ala letakkan di dalam api neraka. Jadi usahalah kita supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang layak dapat tinggal semula. Ayat yang betul tu, supaya kita layak untuk tinggal semula dekat dalam syurga. Baik, soalan seterusnya. Ini soalan yang keberapa dah ni? Apakah larangan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam dan isterinya ketika berada di syurga? Allah Ta'ala kata tak boleh minum air ke, tak boleh berjalan ke, tak boleh bercakap ke, ataupun tak boleh mendekati sebatang pokok. Ataupun dinamakan pokok khuldi. Maka jawapan dia adalah tidak boleh mendekati sebatang pohon yang namanya pohon khuldi. Pokok ni jangan datang dekat. Sebab kalau dekat dengan pokok ni, kamu akan ada kecenderungan untuk makan daripada buah yang ada pada pokok tu. Itu adalah pokok khuldi yang Allah Ta'ala ciptakan sebenarnya sebagai asbab untuk jadi kemudian akan jadi ujian kepada Nabi Adam dan juga Hawa. Seterusnya, soalan seterusnya. Ada lagi soalan? Baik, apakah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam selepas menyedari kesalahannya? Menyalahkan orang lain, melarikan diri, berdiam diri, bertaubat dan memohon keampunan. Jawab. Senang sangat ni. Admin buat soalan semua yang senang-senang je. Baik. Bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah 40 tahun taubat Nabi Adam ni barulah diterima oleh Allah Ta'ala.
Baik, soalan seterusnya. Ada lagi ke? Apakah pengajaran utama yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi Adam alaihissalam? Kita tak perlu mengakui kesalahan, kita boleh bersikap sombong, hendaklah segera bertaubat apabila melakukan kesalahan, tidak perlu mematuhi perintah Allah. Saya rasa ni sudah jelas dan terang, tak perlu bersuluh. Maka bertaubatlah apabila kita lakukan kesilapan, sama ada kita sedar, terutamanya kalau kita sedar lah. Maksudnya kalau kata contoh kita duduk kata buruk pasal orang, tiba-tiba kita tersedar, aku dah sebenarnya mengumpat orang ni, aku dah bercakap buruk pasal dia. Yang pertama sekali, istighfar. Kemudian kalau kita berkata buruk tentang orang tu, nak kena pergi minta maaf. Tu part tu yang susah. Kata, ya minta maaf lah, aku ada tercakap buruk tentang kau. Yang itu tak semua orang boleh buat tu. Tapi kalau kita kesilapan kita dengan manusia, memang nak kena minta syarat dia. Kalau dalam syarat taubat tadi, kalau dalam 4 syarat taubat, kalau dosa yang kita lakukan itu adalah dengan manusia, maka kita kena wajib untuk kita minta maaf dulu dengan manusia tersebut, barulah Allah Ta'ala maafkan dosa kita. Ini biasanya berlaku kalau kita dosa menganiayai orang, kita buat dosa mengumpat orang, kita buat dosa memfitnah orang, kita reka, kita kawan kita tu tak pernah buat pun perkara tu. Contoh, kan? Tapi kita yang reka cerita kata dia buat perkara tu, maka pertama minta maaf dulu dengan dia, baru Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kalau dosa dengan manusia ni berat. Memang tak mudah lah. Bandingkan dengan dosa dengan Allah Ta'ala ni lebih mudah. Dosa dengan Allah kerana Allah sendiri memang maaf, maha pengampun, maha pemaaf pada hamba-hambanya. Tapi kalau dengan manusia ni nasib-nasib lah. Kalau dia kata esok aku nak tuntut balik apa yang kau buat, dosa yang kau buat dekat aku ni depan Allah, maka kena tunggu depan Allah lah nanti baru boleh selesai. Jadi elakkanlah seboleh-bolehnya, kita elakkan daripada buat dosa sesama manusia. Kalau dekat pejabat, kalau kita ni orang yang ada pejabat tu, letak stick on note dekat meja kita ke, dekat laptop ke, dekat meja kita tu, letak poster, letak stick on note. Aku tak nak buat dosa dengan manusia, aku tak nak mengumpat, memfitnah, menganiaya. Letak dekat meja kita supaya kita mudah teringat, aku tak nak buat dosa mengumpat, aku tak nak buat dosa buat fitnah. Itu jadi reminder untuk kita. Terima kasih kepada yang bersama-sama dengan kita daripada awal sesi tadi sehingga sekarang. Saya doakan semoga urusan anda hari ini Allah Ta'ala permudahkan. Kalau ada hajat, Allah Ta'ala tunaikan. Kalau ada kesulitan dan kesukaran, Allah Ta'ala lancarkan semuanya insya-Allah. Sampai kita jumpa lagi. Sama-sama kita tutup sesi kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.